Assalamualaikum semua, salam sejahtera, selamat datang. Ini merupakan panduan macam mana kita nak upload video yang kita dah buat tadi kat Gemini Gen tu dekat TikTok Studio versi komputer. Kalau anda guna telefon, anda buat saja cara anda yang anda biasa buat. So kita tekan select video, so video yang tadi tu. So kita download dulu kita masukkan dulu video kat dia kat sini. So tekan saja upload, kita boleh terus tulislah garlic spread chef ustazah. So kita letak hashtag, dia 5 je kan boleh, chef ustazah. Okey, lepas tu garlic spread chef ustazah. Ada, lagi apa lagi? Garlic bread, so keluar. Lepas tu roti bawang, bolehlah. Ada berapa dah? 4, so 1 lagi. Garlic spread, ada tak? Yang best-best. So garlic bread sedap bolehlah. Kita boleh pilih. Okey, location abaikan. Lepas tu playlist abaikan juga, add link. Okey, link ni saya tadi dah save dah. So kita pilih saja yang paling atas ni. So tekan add kat sini. Sangat sedap dan murah. Ikutlah anda nak buat apa kat product name ni kan. So dia punya beg kuning tu akan keluar macam ni lah ayat dia. So nak schedule boleh, nak now pun boleh. So kalau schedule kita boleh pilih tarikh apa, pukul berapa apa semualah. So kalau now kita tekan now, tekan show more. Dekat show more ni tekan ni AI generated content. Walaupun nampak real kita kena tick juga AI generated content sebab kita memang guna AI. So dekat checks ni kita tick je dua-dua. So dia akan check lah sama ada video kita ni ada copyright ke apa benda masalah ke yang boleh buat problem ke apa. So dia akan checking lah. Ambil masa 10 minit tapi abaikan. So bila dah macam ni, tekan saja post. Siaplah video garlic spread je ustazah. Dah post dah. Kalau nak schedule pun boleh, tak tu pun boleh. Yang ni guna PC. Sebab saya guna Gemini Gen kat PC, so saya akan upload pun kat PC. Saya tak payah guna handset dah. Kalau guna kat handset, gunalah uploadlah dekat handset seperti biasa, seperti anda biasa buatlah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.